Adik-adik, raya pun dah nak dekat dah ni. Saya nak tegur ya, terutama pada adik-adik ni. Jagalah ya adab kita waktu beraya ni. Pertama, ni yang suka raya rumah ke rumah ni, masuk rumah orang, jangan main masuk je. Bagi salam dulu. Salam tangan tuan rumah. Jangan terus serbu meja ambil kuih. Macam seminggu dah tak makan. Ingat ya, ini rumah orang, bukan rumah sendiri. Kedua, nampak je kuih, terus penuh ke pinggan. Ambil banyak-banyak, lepas tu tak habis. Tu bukan rezeki dah tu. Itu membazir namanya. Ketiga, ni ramai sangat yang buat. Dapat duit raya tu, terus koyak sampul depan orang. Kalau tuan rumah tu bagi RM1 ke RM2 ke, ni teruslah buat muka. Tak cakap dah terima kasih. Adab ke macam tu? Keempat, datang rumah orang, jangan lari sana sini. Jangan nak jerit-jerit, berborak kuat-kuat dengan kawan. Kalaulah terlanggar pasu rumah orang, siapa nak ganti? Kalau nak orang hormat kita masa raya, walaupun kita ni masih budak kecil, jagalah adab dulu. Bagi salam, salam orang tua, ambil makanan pun berpada, ucap terima kasih bila dapat duit raya. Ingat ya, raya ni bukan tentang nak dapat duit raya je. Kena jaga adab dan hormat orang lain.